Hari ni saya nak terangkan bagaimana contoh kita nak buat contoh isi kandungan versi yang kedua. Okey, tunggu ya. Okey, so sekarang ni saya akan buka bagi contoh isi kandungan kita yang biasa kita ajar tu lah. Ya, okey. Ini yang kalau awak nampak yang kita buat tu. Kan? Dia ada nama, dia buka 2. Sampailah halaman dia ada semuanya lebih kurang dalam 12 contohnya. Okey. Sekarang ni bagaimana cara kita nak masukkan dalam satu masa yang sama, satu dokumen ni ada 2 bagi tulisan. Okey, satu adalah dia nak nombor, kedua naklah tulisan Roman. First adalah dia nak pertama tulisan Roman dulu di bahagian awalan ya. Okey. Baru cara untuk kita ubah. Sekarang ni awak kena klik dulu adalah pada pilihan nombor dulu, double klik dulu. Okay. Masuk pada page number, kena remove dulu. Ya, kena remove dulu dan kita akan close dulu. Bila kita dah remove, isi kandungan ni pun kena remove dulu. Kena buang dulu. Boleh ada lah. Okay, so ini rupa dia bila mana kita dah buang ya. Okay. So sekarang ni kita akan buat dulu dia punya isi kandungan dulu. Dia punya nombor bagi tulisan Roman ya. Okay, insert page number, bottom of page. Okay. Sekarang ni di sini kenapa dia keluar 2? Dia akan follow format yang kita dah buat sebelum ni. So dia lah kira pada halaman dia. Okay, contoh kita ambil dulu adalah pilihan dia 2 dulu. Dekat page number ni awak boleh edit lagi. 2 ni jadikan dia adalah kosong. Dan tulisan Roman ni awak tukar. Boleh ya, tunggu ya. Tunggu kat dalam ni. Tulisan Roman dapat dulu. Ni adalah kita buat satu dulu. Okay, dia kena buat keluar dulu. Baru kita nampak ya. Okay. Baru kita buka balik. Dan kita ubah. Nampak dia berubah. Tadi dikira isi kosong. Di sini adalah dikira 1. Okay. Bila mana awak nampak, ini adalah yang dia punya perkara dia. Kita akan tekan dulu close dulu. Okay, so semuanya akan menjadi tulisan Roman dulu. Ya. Okay, sekarang ni kita nak, okay, sebagai contoh dia bagi tahu dia nak ada halaman lebih kurang 2 halaman. Okay. Sekarang ni adalah buat contoh lah. Yang kedua ni mungkin dia nak buat nama dia penghargaan. Bayangkan perkataan ni lah. Contoh ya. Ini 2 baris ni, perkara ni saja nak bagi tahu tentang penghargaan. Okay. So kita akan tekan dulu layout, break, kita ambil page. So ya, ini untuk perkara dia lah. Ya, contoh ada gambar semualah, nampak apa-apa sini kan. Okay, di sini akan jatuh nombor 2. Okay, di sini adalah dia nak buat untuk perkara dia adalah bayangkanlah tugasan 1. Kemudian kita pisahkan lagi yang ni. Tugasan 2. Dah buat dah. Contohlah. Ni adalah perkara dia, apa dia nak buat lah ya. Okay, so dia pun akan masuk halaman baru lagi. Page lagi. Okay, dia dah sama. Okay. Bila kita lihat, bermula dia ni lah yang akan menentukan muka surat baru. Okay, so kita akan ambil break. Ambil yang ni. Continuous. Ya. Ataupun tadi untuk continuous pilihan ni. Okay. Sekarang awak tekan break, pilih next page. Okay. Awak akan dapati dia keluar kosong. Okay, dia keluar kosong. Sekarang ni awak akan ubah pula. Dekat pilihan tadi, dekat sini masuk semula. Insert page number, bottom of page. Okay. Pilih dulu jenis biasa dulu. Kan? Dan di sini awak akan tekan bottom of page. Dia punya adalah format page number. Pilihan dia adalah 1, 2, 3. Dan di sini adalah kita akan buat 1. Tak ya? Nampak? 1, 2. Dekat asing yang tadi. Ni 3. Untuk membezakan tengok kat sini je. Nampak ya? Ni untuk sama lagi dokumen dia.
Bila masuk dekat sini dia dah baru dah untuk pilihan dia. Tekan dulu close. Dekat di sini, awak akan tekan layout, break dulu, ambil page yang kosong. Page yang kosong ni lah awak akan jadikan dia halaman untuk yang kita dah buat dia. Table of content tadi. Cuba tengok ya. Nampak? Table of content kita ada untuk pilihan dia. Untuk nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah hasil yang kita dah break untuk pilihan dia. Okay, kita ni pertama dia akan hilang ayat yang kita dah tulis tadi tu. So, kita masukkan balik. Kata isi kandungan, awak pun enter. Yang ni awak highlight, contoh Ctrl 2 untuk 2.0. Nampak? Dia asing dah. Ni untuk cover kita. Ni untuk penghargaan, untuk pilihan dia. Bergantunglah, kalau jika nak kosong, ini rupa dia. Jika nak 1, dia akan jadi nombor 2 dekat sini. Sama juga kat sini. Dia akan nombor 1. Halaman di 2. So, tiada masalah.